Boleh tengok sop apa. Baik, bang. Ya. Ni Yong Tofu Pantai Puteri lah. Yang tahu ada puteri. Boleh saya nak try tu bang. Ni kita ambil item yang hot. Ni orang panggil pucuk tahu. Ni RM1. Telur yang rare ni. Ini memang favorite orang kata. Favorite. Baik bang. Fish cake. Lepas tu hot dog cheese. Hot dog cheese. Lepas tu ikan pisang ataupun ikan sayur orang panggil. Yang paling rare kat sini bang. Ini susah dapat kat tempat lain. Perut bang. Perut Ini bang susah dapat. Lagi satu paru. Ni paru. Dia memang orang kata tempat lain semua tak dapat bang, kat sini aje. Sini daripada tahun 83 bang. So maknanya dia dah 42 tahun bang kita orang operasi. Sayur banyak, lebih 20 item ada. Yang penting ni enoki 1001 khasiat. Jangan kata tak nak. Lu ambil brokoli. Kangkung. Boleh lah kangkung lah. Tak ada kangkung bergaduh baik. Ni lepas dah potong-potong nanti kita rebus pula. Rebus. Bagi lembut lah orang kata. Kurang seminit macam tu lah. Seminit. Dah siap rebus. Kita kasih tuan dalam mangkuk. Boleh tengok sop apa. Baik. Berasap-rasap kau. Boleh bang. Ni paling killer kita. Cili homemade kita. Boleh tengok Ni barang pekat tau. Bukan cair punya. Kalau nak pedas, ni baru betul. Ni kicap cili kicap. Tambah je dalam ni sikit. Inilah Yong Tofu Pantai Puteri untuk dua orang makan. Kalau boleh kuasa je Yong Tofu Pantai Puteri, Melaka. Okey, waktu operasi kita 4.30 sampai 10.30. Hari Senin kita cuti.